Dia kata jangan jadi hero jalanan kan. Yang jadi hero jalanan selama ni, yang berguling atas jalan raya ni, kamu. Semasa kamu jadi pembangkang. Sikit-sikit heret rakyat ke tepi jalan, nak buat demo kat jalanan, nak berhimpun di tepi jalan. Dan ironinya, dia dulu buat demo tu untuk dapat peruntukan. Betul tak? Hari ini dia kata, mari bincang. Tapi kita ambil contoh ahli parlimen Noor, Syed Saddiq. Tapi Syed Saddiq ni dah 5 kali, kata dah 5 kali dah jumpa. Hantar surat dah banyak kali dah. Tapi tak ada pun jawapan. Tiba-tiba hari tu nampak TPM kata, okey, isu peruntukan Syed Saddiq ni akan diselesaikan. Akan diselesaikan, belum selesai lagi. Belum selesai. Ini dah masuk tahun ketiga tau, betul? Ini akan diselesaikan ni daripada 2022 dah. 22 kita dah dengar lah. Kita dah dengar lah. Dah muak dah dengar benda ni dah. Sama juga macam mula-mula jadi kerajaan kata kita akan tangani isu kos sara hidup. Betul. Semakin lama semakin naik adalah. Betul. Tak selesai juga. Betul.